Kejadian ini berlaku ketika seorang kru kabin menjalani persinggahan penerbangan di Bangkok, Thailand. Hotel yang menjadi tempat penginapan kru terletak betul-betul bertentangan dengan sebuah hospital besar. Dalam kalangan kru penerbangan, hotel tersebut mempunyai reputasi yang agak menyeramkan, terutamanya bilik-bilik yang menghadap ke arah hospital. Ramai kru hanya menganggap cerita-cerita itu sebagai khabar angin. Namun bagi seorang kru kabin, pengalaman yang dialaminya pada malam itu tidak akan pernah dilupakan. Penerbangannya tiba lewat malam. Selepas selesai urusan daftar masuk hotel, jam sudah menghampiri tengah malam. Keletihan selepas seharian bertugas jelas terasa. Beliau mengambil kad kunci biliknya dan terus menuju ke tingkat penginapan. Koridor hotel ketika itu sunyi sepi. Tidak kelihatan seorang pun tetamu. Apabila tiba di hadapan bilik, beliau memasukkan kad kunci dan perlahan-lahan membuka pintu. Sebaik sahaja pintu terbuka, beliau merasakan sesuatu yang tidak kena. Lampu bilik telah pun menyala. Beliau berhenti seketika. Kebanyakan hotel akan mematikan lampu apabila bilik tidak berpenghuni. Menyangka kaki tangan hotel mungkin terlupa memadamkannya, beliau melangkah masuk ke dalam. Kemudian beliau terlihat sesuatu yang membuatkan darahnya berderau. Di tengah-tengah bilik berdiri seorang wanita berpakaian tradisional Thailand. Kedua-dua tangannya dirapatkan seperti sedang memberi salam hormat. Kepalanya sedikit tunduk, seolah-olah sedang menyambut ketibaannya. Untuk beberapa saat, beliau menyangka wanita itu adalah pekerja hotel. Namun tiba-tiba satu kesedaran yang mengerikan muncul dalam fikirannya. Tiada kaki tangan hotel yang akan berdiri diam di dalam bilik tetamu pada tengah malam. Wanita itu tidak bergerak. Tidak bercakap, tidak menunjukkan sebarang reaksi. Dia hanya berdiri kaku sambil menghadap ke arahnya dengan kedua-dua tangan masih dirapatkan. Perasaan takut mula menyelubungi dirinya. Tanpa berfikir panjang, beliau menjerit sekuat hati. Semua barang yang dibawanya terlepas dari tangan. Beliau terus berlari keluar dari bilik. Bagasinya ditinggalkan begitu sahaja. Beliau tidak berhenti berlari sehingga tiba di lobi hotel. Dengan nafas yang tercungap-cungap, beliau cuba menjelaskan kepada petugas kaunter tentang apa yang baru dilihatnya. Beberapa kaki tangan hotel kemudian mengiringinya kembali ke bilik tersebut. Apabila pintu dibuka semula, bilik itu kosong. Tiada wanita, tiada sesiapa, tiada sebarang tanda bahawa seseorang pernah berada di dalam bilik itu. Bagasinya masih berada di tempat yang sama seperti ketika beliau meninggalkannya. Tiada apa yang berubah. Kaki tangan hotel memeriksa seluruh bilik, namun mereka tidak menemui sebarang penjelasan. Kru kabin tersebut enggan bermalam di situ. Beliau segera meminta bilik lain. Sehingga hari ini, beliau masih mengingati wanita berpakaian tradisional Thailand yang berdiri diam di bawah cahaya lampu bilik hotel itu. Menunggu, seolah-olah dia sudah mengetahui bahawa beliau akan tiba pada malam tersebut.